Oh, macam ni. So ini adalah battery module. Okay, battery module dan kalau kita tengok kat sini dia akan ada 28. Macam mana kita nak kira 1 sampai 28? 1 kat sini. 1 sampai 28. Dan yang ni kita panggil sebagai temperature sensor. Okay, dan satu di bahagian bawah. Dan dia tercabut dah. Ni yang satu lagi. Okay, temperature sensor. Dia dekat bawah ni. Dekat lubang ni. Lubang. Lubang tu. Sepatutnya kedudukan dia kat situ lah. Okay. So sekarang ni yang ni. Warna hitam ni kita panggil sebagai bus bar cover. Okay. So sekarang ni saya nak minta tolong buka bus bar cover. Buka bus bar cover. Kalau boleh ambil screwdriver yang insulated. Screwdriver flat. Balik ni. Cepat. Ni tak payah ni. Ada? Buatkan. Tak apa, sampu pun tak apa. Yang ini yang kita tengah, ini tak apa. Lagi pakai kalau dia punya fan cabut ni kan. Dia kena buat Bersih kan? Dia kalau dah foto, dia dah foto, kita dia bersihkan. dekat komputer, temperature dia overheat tau. Kalau kita boleh tunduk ke bawah sikit, sini. Yang ni kita boleh lepas, awak kat sana pun sama lah. Kita akan ada bus bar. So bus bar ni sepatutnya warna purple lah. Tapi disebabkan yang ni dah lama nampak, yang mesti guys. Jangan sesuai lah. Kita yang ni adalah service point juga. Selalunya diorang akan bersihkan kalau nak jimat. Kalau nak baru, dia akan tukar semua satu baru. Okay, semua satu baru. Dan yang ni adalah main dia. MSD tu Okey, yang ni kalau awak sentuh dua-dua dengan tangan, maksud awak dah sambungkan lah. Awak dah sambungkan lah. Okey. Sekarang ni kalau kita tengok, bila kita masuk service plug, yang ni agam semua. Itu yang menyebabkan circuit complete. Okey, ambil multimeter kat saya. Okey, kita nak check leakage dahulu. Okey, kita nak check leakage dahulu. Okey, macam mana kita nak check leakage? Leakage pada body kenderaan, body battery type ni. Okey, so pergi kepada DC. Okey, ambil je yang ni dengan ground ini. Situ di ground ini. Try ni. Okey. Oh, tinggi. Leakage dia sangat tinggi. Okey, sebab bateri lama lah. Memang ada lah. You sentuh yang ni dengan yang ni, dia kena lah. Dia macam mana saya tak tahu. Dia tak ada spesifik lah. Sebelah dia. Sebelah lagi. Okey, kurang sikit. Sebelah lagi. So, dekat sini banyak leakage. Dia check semualah kalau boleh. Sebab nampak dia berkurang. Not more 60 okey. Cumanya sepatutnya dia kosong lah. Sepatutnya dia kosong. Tapi dia ni lama. So maybe akan ada leakage lah. Okey. Ya, cukup lah. Nak tengok dia ada perubahan. Dia tak dengar abang buka ni. Sekarang ni ada leaking kan. Lepas kita connect tu, dia lock.
Cache tidak related to the DMF. DMF baca yang ni saja. Tidak. Baca okey dalam pikiran. Yes. Cache dia tidak. Ini cumanya cache tu akan membahayakan lah. Ha? Ha? Risk kalau sentuh you akan kena sikit lah. Jantan later. Sebab tu saya suruh pakai. Okay. So di sebelah sana pula. Okay. Sebelah sini pula kalau kita tengok. Tadi kita buat live data check tadi. Block by block. Okay. Kalau perasan dua modul tu dia ada satu sensor. Dua modul satu sensor. Dua modul satu sensor. Dua modul. So akan ada 14 lah. Sebab tu yang ni semua akan connected dengan DMS untuk dapatkan voltage dan juga current. Clear? Okay? Semua akan connect kat sini. Macam tu lah. Macam tu. Okay? So, dan yang ni positif akan pergi kepada SMRB, negatif akan pergi kepada SMRT berserta dengan SMRT. Dan ini input, output dia yang ni, yang you buka tadi, yang itulah pergi kepada power cable, pergi kepada yang you buka depan tadi. Itulah sistem dia. Okay? Yang ni supply, allow yang ni masuk pergi kepada sini. Okay? So sekarang ni kita nak tengok, adakah ada voltage untuk ni? Of course dia okay sebab ada measure daripada sini ke sana. Gitu. Kan? Lepas. Okey. Ada 100 lebih. Tapi tak full lah. Awak ambil service pak. Itu tak, bukan service plug tu bukan rosak punya. Yang tadi service plug tadi. Abang masukkan. Lepas. Masukkan guys. Balik. Slide. Inilah nilai voltage keseluruhan. Kalau sambung baru dapat semua. Tak sambung tak dapat. Okey, buka boleh? Okey. So, apa yang saya nak buat adalah sebelum kita pergi break, adalah measurement untuk setiap satu sel. Seorang akan tulis satu sel berapa. Sebab kita nak masuk dalam data je lagi. Sekejap lagi lah, tulis tu. Kita tulis tu. Okay. So, measure dia macam mana? Positif, negatif. Satu-satu. Satu modul. Boleh? Okay, dapatkan yang tu dulu. Dan seterusnya bila dah dapat 28 ni, minta tolong buka yang ni. Buka yang ni keluar. Boleh? Saya bagi masa 15 minit. Ni semua ni dengan ni. Betul ni lah. Seorang buka, seorang measure. Buka measure dan abang boleh buka. Ini dia dah